Hai murid-murid, hari ini cikgu nak bawa kamu semua mengenali dua haiwan yang sangat menarik. Mari kita mulakan dengan badak sumbu. Nampak tak tanduk besar di atas hidungnya? Tanduk ini digunakan untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyerang. Badak sumbu juga makan tumbuhan, jadi ia adalah haiwan herbivore. Siapa boleh teka? Adakah badak sumbu memburu haiwan lain? Tidak. Badak sumbu tidak memburu. Ia hanya makan daun, rumput dan buah-buahan. Sekarang, mari kita kenali pula harimau. Harimau ialah haiwan karnivor. Ia memburu haiwan lain untuk makanan. Cuba lihat kukunya. Tajam dan kuat. Kuku itu digunakan untuk mencakar dan menangkap mangsa. Siapa tahu kenapa harimau perlukan kuku yang tajam? Betul, tepat sekali. Supaya ia boleh memburu dengan cekap dan mempertahankan diri jika diserang. Jadi, apa beza antara haiwan bertanduk dan berkuku tajam? Badak sumbu ada tanduk untuk pertahanan, makan tumbuhan dan tidak berburu. Harimau pula ada kuku tajam untuk memburu, makan daging dan sanak tangkas. Setiap haiwan ada keistimewaan tersendiri. Seronok kan belajar tentang alam haiwan? Jadi, mari kita jawab pengukuhan bagi topik kali ini.